Putrajaya Darul Running. Hello guys, selamat malam. Malam ni kita nak pergi Putrajaya Darul Running. So after High Rocks memang tak lari langsung. Malas nak start balik. Bila High Rocks dah habis, dah tak ada motivation lah. Siapa kat sini yang macam tu? Korang dah habis, after competition korang dah habis, korang dah tak ada motivation. Nak lari untuk apa? Semua target 6km, boleh ke? Tak 1km lagi. Tak sampai lagi? Belum. Hello. Now dah habis run. So macam mana? Kawan-kawan running, korang setuju ke tak setuju? Yang running ni makan modal. Korang bayangkan. First, korang nak kena ada jam. Apple Watch lah, Garmin Watch lah. Lepas tu, electrolyte. Time tu lah nak tambah electrolyte. Kasut. Dah lari laju sikit, nak kena beli kasut yang ada carbon plate. Oh, tak boleh. Kasut daily run je. Dah 50km, kena beli kasut baru. Ada carbon plate. Race kasut lain. Interval kasut lain. Daily run kasut lain. Lepas tu, dah lari laju sikit, join marathon. Join High Rocks. Injet pula. Belilah magnesium, belilah fish oil, pergilah buat terapi, cold plunge, ice bath lah, sauna lah. So, kawan-kawan running, what do you guys think?